Okey. Kita sampai dah di viewpoint. Left view ni. Masih hari panas sikit. What that's called mountain called? Okay. Huh? This mountain is Annapurna South. Okay, Annapurna South. Yeah, Annapurna 1, but south side of Annapurna. Okay. This is small one is Himchuli. Okay. This is Machapusre. Mata Busule. Yeah. Okay. Fistel. Crystal. Fistel. And then that is Annapurna 2. Okay. And Annapurna 3 is behind the cloud. And that is Annapurna 4. Okay, so beautiful. Everest cannot see. No, Everest in the east side. Oh, not here. So tomorrow we go to Everest? No, Everest. Okay. Just this. Ada. Okay, this. Inilah gunung dia lebih kurang. Okay, kita santai rehat-rehat dulu. Ambil suasana bukit. Cari minum kopi. Dah, tu air ke apa dah? Dah. Air ke apa? Air coklat tak? Air coklat. Ingat kau cuaca sejuk, tapi cuaca dia panas lah. Kena ucap baju lah berarti kalau jalan sejuk. Memang nak tak gunung tu dia saji. Tapi kita duduk bawah kan jadi panas. Kita ngodai dulu. Ngodai. Kamu sini tak? Duduk berhenti minum dulu. Nak ceritanya aku banyak kes sini dah. Kita perasan straw dia semua berlipat. Dia tak ada straw straight. Dia bisa lipat. Dia makan ais kering. Pak sejuk makan ais kering. Tapi tak sejuk mana lagi. Perlu juga lah naik motor tu. Jadi kena pecah jaket. Baju kurang rapih dah ni. Tapi kita on the way naik ke tempat sejuk. Mungkin lah lewat sikit kita akan rasa lah sejuk tu. Gila. Selesai kita minum kopi saat ni. Minum kopi. Tapi saya tak minum kopi lah, saya minum air coklat. Okey, kita sambung perjalanan ni. Jarak kita daripada Pokhara tadi ke kedai kopi tadi 30 kilo baru. Jadi kita terus ke perjalanan. Perjalanan kita lebih kurang 300 kilo lah. Naik bukit pula pergi ke Lete. Lete tu lebih kurang dia 2008. 2008 ni sejuk dah. Gunung Camah 2000. Kalau Cameron tu saya tak silap saya ni lah lebih kurang ketinggian Cameron 1000 lebih. 1004 lah. So, saya tak silap saya. Jadi kita naik ketinggian 2000 ni memang sejuk dah lah. Kau lama kau comel sebab kita ni baru pemula air ride. InsyaAllah lepas ni kita akan jumpa lagi gila tempat. Itu sungai tu. Sungai. Kena kaki nak dak tarik ni. Standby. Standby bang. Okey, jalan dia ni baru condition normal free gear pula. Yeah baby. Jambatan gantung Nepal. Jambatan ni memang khas, boleh lalu untuk motor lah. Boleh juga selisih. Jarak dia kalau tengok ni dalam 500 meter. Boleh ready to cross. Okay, ready. Let's go. Tinggi dan cantik ya. Kalau tengok alik bawah tu, kalau orang-orang hok gayak ni, saya rasa pergi juga ni. Memang tinggi. Sejuk lalu jalan Jambatan ni dah. Jambatan dia cara dia buat tu memang kemah. Jadi memang comel lah. Jadi kita yakin getok ni memang stabil. Tak akan jatuh walaupun motor tu 300 kilo, 400 kilo. Memang jadilah. Memang jadi.
Cantik. Okey, fotografer kita tengah ambil gambar. Kita kemah ya. Okey, selesai sudah. Okey. Kita tunggu tim kita pula cross. Pasila ni keadaan dia agak jam lah. Jadi set-set kita tak boleh nak cross lagi. Boleh beli dulu kedai runcit ni, rehat dulu. Sebabnya jambatan ni dia terlampau panjang. Jadi untuk cross tu dia memang dia tak boleh ramah. Ni jambatan dia. Jambatan dia. Okey. Kita rehat dulu. Kita rehat dulu. You are going to pin. Bawa buka kan. Number 1. Ya kerah pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sampai ke sini agak cerong sikit ya. Tak serupa dengan tadi. Tadi tak sibuk sebab dia jauh dengan kapung kot. Yang ni dia dekat dengan kapung, jadi dia sibuk sikit deh. Okay. Ni pelancong lah ni, pelancong datang ambil gambar. Janganlah jalan mak, kocok ni. Oi. Kocok. Bodoh dah 1 kilo 48. Aduh. Kocok ha. Ya. Berayak ni. Tak supa. Hak ni lagi berayak lah daripada hak tadi beres. Hak ni mungkin sebab dia panjang dok lah. Jadi dia baik sikit. Ni pelancong ni. Dia datang ambil gambar. Okey, makcik. Ayun tu makcik. Sak. Okey. Pergi makan tengah hari. Tu kabak. Patut kabak tak bau hai. Bau penting deh. Dan ni kabak naik. Patut apa ni? Kabak telur. Patut tadi kutip telur di hotel tu. Hotel. Okey. Itu bersedia Ini Maggi. Okey, kita minta air panas, dia sediakan air panas. Maggi. Meh. Oh, ni sedap sekali. Air panas ni. Ni air panas gitulah. Okey, makanlah sekadar mana ada jalan ni. Alah-alah perut. Kita sambung makan malam ni pula. Ni. Hak nombor 2 tertinggi di dunia. Duduk di Nepal. Okey, dia nama apa tempat ni? Nama tempat ni Kusma. Okey. Ini Kusma Walah. Panas jugalah kalau tak jalan tadi. Saya jalan angin sejuk lah, angin sejuk. Angin bukit masuk lah. Oh. Elok bawah. Jauh juga dari off-road. Meriah kat lengkar dia. Puas hati dah. Memang tak nak fikir lah kalau pakai kasut motocross tu lagi selamat dah. Alah kalau dengan jalan lagu tu saat ni leceh sikit jatuh. Sakit. Adventure lah. Tu gunung. Okey. Mantap. Jamai. Nampak tak? Air terjun. Dia keluar daripada
Dia keluar daripada bukit. Dia ada pelangi. Oh, comel-comel. Boleh kira lah. Okay, lah ni kita sapa dah di hotel kita. Hotel kita nama Black Horse. Tak silap, Black Horse Hotel. Lah ni kita pagi-pagi kita tinggal luar lah pasal baju ke cemar jangan nak jalan off-road. Cuma nak ceritanya view sini fantastik. Tengoklah bukit-bukit tu. Memang comel lah. Kita akan tidur sini malam ni. Suhu pun start sejuk dah, tapi saya tak pasti lagi berapa suhu. Tak cek lagi. Kalau kita tengok belakang kita tu, kalau nampak gunung apa? Nilgiri Annapurna. Ini Nilgiri Annapurna. Nilgiri Annapurna. Okey. Nilgiri depan ni, Cikgu ni. Cikgu ni. Belakang Annapurna. Annapurna. Tu gunung dia bersaji dah. Macam cantik lah. Okay, alhamdulillah kita tidur sini dulu malam ni. Pokok pine tree pun banyak. Ada boleh. Ada rekod boleh aja. Okey. Nak cerita sikit. Ayah ni mahal ni. Ayah ni 140 seekor. Ayah hok ni lah. Hok sembelih secara halal. Mahal dia ayah sini. 140 seekor, tapi tak apalah. Saya jaga dak. Ni untuk makan ramai-ramai lah dari grup kita ni. Suhu sebelah. Sebelah ni tak sejuk lagi. Normal tu. Baju sapi ni. Malam ni kita makan besar lah. Kira makan aja ni. Kita sembelih tadi, kita goreng kunyit untuk mengatas ayam. Ni ayam ni. Sudah. Ayam kuning. Okey. Walaupun sebab nak makan ayam ni payah sini dia. Jadi ada ni pun okey dah boleh rasa ayam. Kalau tidak tak makan ubi gitulah. Tak melana dah ni. Ada meja dia masih no garis. Nak garis sikit. Kau yang bola.